ada satu pegawai Kerajaan Negeri Kedah yang mengatakan The Greatest Kedah ini adalah seorang pegawai tertinggi. Inilah ni longkang yang baik yang kita buat ni. Saya kata kalau macam ni pemikiran kita, maksudnya Kedah akan lebih ke belakang. Dan kita akan ketinggalan 10-20 tahun ke belakang. Dulu COVID pun. Dan hari ni kita kena bawa keyakinan. Jangan make mistake kepada rakyat negeri Kedah yang mula nak kepada Pakatan Harapan dan Kerajaan Perpaduan pada hari ini. Jangan make mistake, kita bagi keyakinan, kita bagi input-input yang orang kata knowledgeable, yang kata facts kepada dia. Walaupun saya tahu bahawa kadang-kadang Tok Bomoh dengan doktor lah, sorry lah saya kata. Doktor cakap dalam pasar malam, orang tak tengok, tak dengar sangat kalau ada. Tapi kalau Tok Bomoh RM10 je dia orang dengar tu. Fakta ada dekat doktor. Tempat dia tengok tempat. Tepat. Tapi hari ni kita bagi fakta itu supaya yang fakta itu kita didik rakyat kita, bina pemikiran rakyat kita supaya kita boleh tengok negeri Kedah ni diperintah oleh kerajaan yang lebih baik pada masyarakat. Datuk ada nak? Saya tengok apa ni di peringkat persekutuan kita kerajaan. Ya. Di peringkat negeri ini kerajaan sebelah pemegang kan. Artinya tak sama kerajaan. Tapi kita ni kerajaan besar.